sakit gastrik sampai nak pitam. Tapi sekarang dah boleh makan sedap balik. Salam semua. Aku nak share pengalaman aku. Sebab aku tahu ramai yang struggle dengan benda ni. Aku ni bukan suka-suka nak cerita. Tapi kalau ada yang boleh ambil iktibar dan ikhtiar, why not kan? Aku ni dulu memang ada masalah gastrik yang teruk. Kalau salah makan sikit je, perut mula pedih, rasa loya, angin naik sampai ke dada, lepas tu rasa nak muntah. Yang paling aku takut, GERD. Bila GERD menyerang, tekak rasa terbakar, dada rasa sesak, kepala pening, rasa nak pitam. Kadang-kadang sampai rasa anxiety sebab takut jadi benda bukan-bukan. Aku ingat lagi masa tu tengah drive, tiba-tiba rasa dada macam ditekan kuat. Aku ingat serangan jantung. Stop tepi jalan, ambil nafas dalam-dalam, minum air. Rupanya GERD naik sebab aku minum kopi sebelum tu. Sejak hari tu, aku takut nak makan macam-macam. Kalau tanya pasal usaha, macam-macam aku dah buat. Pantang makan itu, ini. Telan ubat klinik, suplemen sana-sini, minum air kelapa, kunyah halia, semua aku cuba. Tapi kesannya sekejap je. Hari ni lega, esok jadi balik. Sampai aku give up, terpaksa hidup dengan gastrik ni. Aku pergi hospital, doktor bagi 2 pilihan je. Pertama, ubat tahan asid yang aku kena makan hari-hari. Ataupun kedua, endoskopi kalau makin teruk. Aku tak sanggup telan ubat hari-hari sebab tahu ada kesan sampingan. Bila doktor kata, kalau teruk, boleh kena luka dalam perut atau ulcer, aku jadi takut. Masa tu aku tahu, aku kena cari alternatif lain. Sampailah satu hari, aku terbaca pasal Just Golitch. Ada orang share tentang herba dalam jus ni. Temulawak, kulit kayu manis, bunga lawang, bunga dandelion, kunyit kering. Semua ni memang bahan yang bagus untuk perut, anti radang dan kawal asid. Mula-mula aku skeptikal. Betul ke boleh bantu? Tapi aku fikir, tak salah cuba sebab aku dah buntu. Aku suka Just Golitch sebab cara makan dia senang. 1 sachet pagi, 1 sachet malam. Boleh minum terus atau bancuh dengan air suam. Paling best, boleh simpan dalam peti sejuk. So bila minum, rasa segar. Dalam seminggu aku amalkan, aku perasan perubahan. Perut dah kurang pedih. Tak ada rasa loya macam dulu. Badan rasa ringan sebab angin kurang. Dada dah tak rasa sesak. GERD makin hilang. Lepas sebulan, aku dah boleh makan lebih bebas. Tak perlu risau setiap kali makan, tak perlu takut perut meragam tiba-tiba. Solat pun lebih tenang sebab tak ada rasa senak. Aku share ni bukan sebab nak promote kosong-kosong, tapi sebab aku sendiri dah rasa kesannya. Gastrik bukan benda kecil. Jangan tunggu sampai jadi lebih teruk baru nak cari jalan. Kalau korang ada masalah gastrik atau GERD, aku suggest korang cuba Just Golitch. Tekan beg kuning sekarang. Siapa yang dah try Just Golitch? Boleh share pengalaman korang.